What's up guys, so hari ni kita nak buat ayam pak pad thai. Seriously sedap, makan untuk buka puasa dengan sahur. Campur pula dengan air, sirap, lemon selasih. Cara dia senang je, ambil setengah ekor ayam, letakkan garam, setengah sudu serbuk kunyit, gaul. Aku ni pakai glove sebab ada banyak lagi video nak shoot. Aku tak nak lah tangan jadi kuning nanti. Okay, lepas tu kita goreng ayam sampai garing, bawa keluar kita punya ayam tu. Okay, lepas tu cepat sikit. Lepas tu kita masukkan 3 biji bawang merah saiz besar, 5 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari, and then kunyit hidup sebesar ibu jari juga. Kalau tak ada kunyit hidup, pakai je setengah sudu serbuk kunyit. Okay, lepas tu masukkan air sikit, blend, and then korang tumis. Lepas tu letakkan 2 batang serai yang dah diketuk, and then korang tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu baru masukkan 5 biji cili padi yang dah dicocok. Okay, and then masukkan 3 helai daun limau purut, 1 sudu sos ikan, and then air asam jawa sikit. Yang aku punya ni pekat sikit lah. And then masukkan garam, gula dengan serbuk perasa macam biasa tu. Kacau. Letakkan ayam kita, and then baru dah tambahkan baby corn dengan kacang panjang. Lepas tu siap lah. Senang je. Yang ni version yang dry sikit. Kalau korang nak yang basah, korang tambahkan air, dia akan jadi lagi berkuah lah. Seriously sedap ayam ni. Dia punya pedas, komplit rasa semua tu. Memang makan dengan nasi putih. Tapi kalau nak lagi sedap, minum sekali dengan air, sirap, lemon selasih. Yang ni lagi senang nak buat. Korang ambil jug, letakkan ais, and then masukkan air kosong. Air kosong pun sedap nampak masalahnya. Okay, lepas tu masukkan sirap rose, and then perahkan lemon, masukkan lemon slices, campurkan air gula, and then korang tambahkan biji selasih yang dah direndam dalam air lah. Masukkan kacang, siap lah. Bolehlah hidang dalam cawang sejuk-sejuk. Dia ada rasa masam, rasa manis, memang perfect lah balance rasa dia. Boleh makan dengan ayam pak pad thai yang pedas-pedas tadi tu, campur dengan air yang refreshing ni. Okay, selamat mencuba.